Kita bela nasib rakyat, rupanya kita curi duit rakyat. Kita bantras rasuah, tapi kita ambil wang rasuah. Kita nak tegakkan Islam, kita ambil wang judi. Tak boleh. Banyak lagi guna senarai berbuduh malam-malam tak habis. Ya. Dan saya ada rekod. Oh, UMNO tuduh pemimpin UMNO rasuah. Saya nak minta pemimpin UMNO tanya saya, cabar saya, bagi bukti. Saya tengok rekod macam mana satu ketua menteri duit rasuahnya 36 juta. Saya tengok hitam putih. Saya tengok rekod menteri besar 100 juta hitam putih. Saya tengok rekod ketua-ketua bahagian yang 11 juta, 16 juta, 12 juta. Ambil tanah rakyat, tanah negeri. Rakyat duduk 40 tahun tak dapat tanah sekangkang kera. Pemimpin UMNO curi dengan mudah, guna kuasa, lulus untuk dia berbelas juta. Tidak ada tindakan. Ya. Sebab itu saya lawan. Saya lawan, saya terang pada Dr. Mahathir. Saya kata, Datuk Seri, tak boleh. Ini bukan saya siasat. Badan Pencegah Rasuah siasat. Sebab itu saya tak kata Badan Pencegah Rasuah salah. Dia ikut arahan. Dia tak ada kuasa. Ambil bagi report kan Dr. Mahathir. Tak ada tindakan. Saya sebut di mahkamah, Izam pun sebut di luar. Izam masuk penjara, Menteri Rafidah naik pangkat. Itu hukum ala Malaysia. Ini apa maknanya? Ini law of the jungle. Apa dia law of the jungle? Hukum berimba, hukum hutan. Siapa kuat dia menang, bukan siapa betul dia menang. Tapi kuat sekarang. Round satu lagi pilihan raya, lingkup mereka, insya-Allah.